Berita baik khusus buat warga negara Indonesia. Public Gold sedang berkembang pesat di Indonesia dengan 6 cawangan atau kantor cabang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarbaru dan Makassar. Malah dalam tahun ini, Public Gold sasarkan untuk membuka 4 cawangan lain di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia kini mendapat kelebihan membeli emas Public Gold sama seperti warga negara Malaysia yang mana harga emas adalah standard walaupun di mana anda berada dan harganya berubah setiap 20 minit mengikut pergerakan harga emas dunia. Dan kelebihan buat warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia sekarang mempunyai pilihan untuk menyimpan emas di Economascap di Malaysia dan apabila pulang ke Indonesia nanti, anda boleh dapatkan emas secara fizikal melalui pos atau terus di kantor Public Gold Indonesia. Kaedah pendaftaran, simpanan dan belian emas adalah sama untuk semua penyimpan emas. Sama ada anda adalah rakyat Malaysia, Brunei, Indonesia ataupun Singapura. Yang penting, anda berdaftar dengan introducer atau PGBO yang boleh membantu memudahkan urusan jual beli emas anda bersama Public Gold. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.